Yang kat tangan aku ni adalah warna hitam. Kalau korang tengok dia punya design cantik, dekat tepi ni pun ada tulis Real Fit. Yang tiga ni special sikit. Yang ni adalah Dazzling Edition. Dia bila korang pegang tu dia akan macam kesat sikit, tapi dia beling-beling lah, sesuai untuk perempuan. Anak perempuan korang mesti suka kan. Even kalau korang nak jadikan sebagai hadiah pun memang ngam guys. Yang macam ni bagi aku lagi sedap lah bila nak pegang tu. Dia tak rasa macam kesat. So guys, ini adalah kipas terbaru daripada Real Fit. Dia punya packaging memang cantik gila. And kalau korang tengok kotak dia pun, puyo, dah jadi macam style apa? iPhone. Buka dia macam tu guys. Dalam ni ada user manual. Lain macam dia punya lanyard. Sesuai untuk perempuan lah. Kalau macam lelaki pakai macam kelakar sikit kan. So yang ni adalah dia punya charging cable. Dan ini adalah dia punya kipas. Beling-beling guys. Okay, even dekat sini pun kau nak buka kena koyakkan macam tu. Special gila kan. Dekat bawah ni ada lubang untuk letak lanyard, charging port. Ini lubang angin masuk, lubang angin keluar. Dan dekat depan ni ada macam toggle dan juga power button. So kita try on. Ada screen. So nak kuatkan dia, tolak je macam tu. Maksimum dia adalah 199. Paling low adalah 1. So nak check bateri, just klik je power button ni, nanti dia akan tunjuk berapa persen bateri yang tinggal. So ini adalah dia punya bunyi. Bagi aku tak adalah bising mana. And untuk harga asal dia dalam RM239, tapi sekarang ni ada 69% diskaun. Korang boleh dapat RM73 je. Untuk ketahanan bateri dia boleh capai 3 hingga ke 15 jam. Dan dia punya kapasiti bateri adalah 3500 mAh. Overall untuk Real Fit T1 ni, bagi aku memang sangat berbaloi untuk korang beli. Design dia cantik, size dia pun just nice. Harga dia pun tak adalah mahal mana. Satu lagi, bateri dia lama guys. So kalau korang nak dapatkan, link aku ada sediakan.